Nombor 9. Darjah berikut menunjukkan sebuah kuboid. Okey. Dia punya tinggi ni kita tahu 6 cm. Okey. So bila ni, okey, soalannya luas permukaan yang berlori ialah 40 cm persegi. Hitung cm padu kau betul. Alright. So nak cari isi padu. Baik. So nak cari isi padu kuboid. Okey. Ada yang jenis panjang, darab lebar, darab tinggi. Ada yang kata luas tapak, darab tinggi. So yang mana satu yang betul? So jawapan semua betul. Okey, kita boleh pilih yang mana. Dengan syarat data yang diberi itu merujuk yang mana. Ada tak diberi panjang, ada tak diberi lebar. Kalau ada, gunakan yang ni. Ada tak diberi panjang? Tak ada. Ada tak diberi lebar? Tak ada. Ada tak diberi luas tapak? Ada. Guna yang ni. Jadi dalam kes ni, kita gunakan yang kedua, iaitu luas tapak darab tinggi. Okey. Jadi, kalau awak faham, yang berlorik ni kat atas. Tapak biasa dekat bawah. Tapi kita sedia maklum, atas dengan bawah ni luas ni sama. Jadi luas tapak jugalah. Jadi apa nak buat? Darabkan terus. Luas tapak tadi 40 cm persegi. Darab tingginya 6. 6 kan? 6 cm. So 40 dan 60 jawapannya 240 cm padu. Itu saja. Okey.